Kereta Super! Ya! Askar-askar ni bukan lawan kita langsung lah. Saya dah buat keputusan. Saya akan daftar pertandingan Spin Fighters dan gunakan Skyflame untuk menang kejuaraan untuk ayah. Baiklah, cuba kamu gunakan gasing. Spin Fighter, dilancarkan! Fire Impact! Jangan lupa tonton siri animasi baru Spin Fighters setiap Sabtu jam 11 pagi di channel YouTube Spin Fighters MY. Hilang kuasa peti bahagian 1. Buah kuasa dah masak akhirnya. Kebun buah saya nampaknya semakin cantik. Wah, apa yang berlaku? Clownfish? Sekarang saya mengumumkan. Adoi! Saya paling benci orang lain nak curi dialog saya. Sekarang, saya umumkan yang kebun buah ni milik saya. Adanya banyak buah kuasa yang mampu menjana kuasa elektrik cukup untuk kilang saya bertahan selama 10 tahun. Ini adalah kebun buah saya. Oh, macam tu ke? Askar, kumpulkan buah kuasa sekarang. Jangan rosakkan pokok saya lah. Bunga Pirana, halau semua penjahat. Sekarang juga. Apa? Tunggu ya. Saya akan datang balik untuk rampas semula. Tak sedar diri betul. Askar, sambung buat kerja. Ke tepi! Biar saya tekan! Sini! Sini! Pusing ke sini! Alamak! Apa yang awak berdua buat ni, ha? Awak berdua tengok, operasi pangkalan dah terhenti. Kecemasan! Kecemasan! Apa yang dah berlaku? Mata-mata paparkan gambaran. Komander, saya jumpa kilang Profesor Tianxing di kebun buah Puteri Rotan. Askar-askar sedang mencuri buah kuasa dan memusnahkan pokok. Haiwan-haiwan juga terjejas. Profesor Tianxing lagi? Kita kena pergi ke sana cepat. Tak boleh biarkan dia musnahkan hutan. Kita tak boleh biarkan kilang ni musnahkan hutan. Awak semua bertolak cepat. Baik, pasukan jaga legend, bertolak! Dah faham apa nak buat? Sekarang faham tak? Oh, saya dah faham. Awak cakap yang awak nak pergi tandas sebab awak tak tahan lagi kan?
Bukan. Saya cakap tadi. Mari kita serang ke dalam bersama. Lepas kita pakai perisai. Apalah, cakaplah awal. Mereka Kereta super tau. Ya! Askar-askar ni bukan lawan kita langsung lah. Hati-hati! Bahayalah. Rakun, cepat bangun. Tempat apa ni? Kenapa kita ada kat sini? Selamat datang ke kilang kuasa elektrik saya. Ini adalah bilik yang direka khas untuk awak semua. Macam mana? Cantik saya hias bilik ni kan? Awak ni memang jahat betul lah. Jangan merepek lagi. Motor super. Motor super. Motor super. Motor. Tak payah menjerit lagi. Rakun yang dungu, kuasa elektrik kereta awak tu semuanya dah habis disedot oleh peralatan kilang saya ni lah. Bukan kereta je. Semua gadget kita pun dah habis bateri. Profesor Tianxing, apa yang awak nak buat pada kami? Sudahlah. Sebelum ni, awak semua dah musnahkan banyak mesin saya. Untuk melansaikan hutang, awak semua mesti tinggal dan bekerja di kilang nombor 4 saya. Apa? Hutang awak semua? Lepas tolak makan dan penginapan, awak semua kena bekerja selama 123 tahun untuk langsaikan hutang. 120 3. tahun. Cepat, sekarang petik buah untuk saya. Kalau tak... Saya Rakun. Walaupun pengsan kena elektrik, saya takkan bekerja untuk awak sama sekali. Cuba untuk bertahan. Sakit kena renjatan. Semua orang mesti penuhkan 2 bakul. Barulah boleh berehat. Awak faham tak? Kenapa pasukan jaga legend petik buah? Nah, 2 bakul. Ambil ni. Awak nak pergi tolong mereka. Oh, betul ke? Mana ada 2 bakul? Bakul semuanya kosong. Petik semula untuk saya. Awak. Awak semua pernah buli saya banyak kali dulu. Sekarang ni giliran saya pula buli awak. Berhenti. Jangan sakitkan kawan saya. Saya takkan berhenti. Tanpa alat awak, apa lagi awak semua boleh buat? Walaupun tanpa gadget, kami semua masih jungle agent. Saya masih akan melindungi kawan saya dan lindungi alam. Nampaknya saya kena bagi pengajaran pada awak semua. Au, bakul tu diperbuat daripada buluh, tak alih elektrik. Cepat gunakannya untuk lawan clownfish. Apa? Ya! Hai! Apa yang awak cuba buat? Cepat lepaskan saya lah! Berani awak semua melawan. Awak akan terima nasibnya. Wah! Wah! Sasaran ditentukan. Hai! Ah! Hai! Hai! Ah! Baik awak berhenti rosakkan kebun buah ni sekarang juga. Tak. Saya masih ada senjata yang diberikan oleh Profesor. Hati-hati! Kuah. Kali ini awak semua tak boleh buat apa. Jangan-jangan buah dan peranti saling menjejas antara satu sama lain. Saya tahu nak buat apa.
Rakun, kita boleh cuba gunakan buah kuasa untuk musnahkan peranti kuasa. Baiklah. Awu, kumpulkan banyak buah kuasa untuk saya. Yeay! Dapat berjaya! Apa nak buat sekarang? Mari kita balik ke pangkalan. Kita tak ada kereta. Jadi kita kena dapatkan lebih banyak gadget untuk bubarkan kilang ni. Awak semua nak balik? Hutang awak semua dah habis selesai ke? Bukan je awak suruh pulang, tapi masih menggunakan peranti kuasa elektrik saya. Tangkap mereka untuk kerja lebih masa. Alamak. Macam mana sekarang? Kilang Kuasa Petir bahagian 2. Kawal mereka semua betul-betul. Kalau mereka larikan diri sekali lagi kali ini, kerja mereka akan diambil alih oleh awak. Faham. Saya faham. Kuah. Siaplah awak semua nanti. Marilah ke sini. Wah. Tak guna. Jangan-jangan kita betul-betul kena kerja kat sini selama 123 tahun. Saya tak nak lah. Jangan patah semangat. Mari kita cari jalan. Mesti ada cara untuk tewaskan Profesor Tianxing. Betul tu. Au takkan berputus asa. Pasukan jaga legend kena kurung kat sini. Memang tak sangka betul lah. Puteri Rotan, kenapa awak masuk dekat sini? Saya menyelinap masuk masa mereka semua tak tengok. Baguslah tu. Cepat lepaskan kami semua. Kenapa kena lepaskan awak semua? Saya ke sini untuk rampas semula kebun buah saya. Tunggu. Kalau seorang diri, awak takkan dapat lawan Profesor Tianxing. Ya, betul tu. Lepaskan kami. Kami akan tolong dapatkan semula kebun awak. Okey, baiklah. Awak kena jawab satu soalan. Kalau jawapan betul, saya akan tolong awak. Biar saya tanya awak semua. Siapa yang paling cantik di seluruh hutan ni? Mestilah Puteri Rotan. Jawapan awak tepat sekali. Saya akan lepaskan awak semua. Pembuka kunci ada kat sini. Cepat, sikit je lagi. Alamak! Bertenang. Awak semua tengok. Cepat pergi. Nak larikan diri je. Jangan harap. Ya. Kenapa saya rasa mengantuk pula? Kita tak boleh terus macam ni. Rakun, awak dan Puteri Rotan pergi ke pusat kawalan. Kami akan tinggal untuk halang askar. Serahkan pada saya. Puteri Rotan, mari kita pergi.
Adanya buah kuasa ni, kilang saya boleh beroperasi tanpa henti sekarang. Rancangan awak takkan berjaya. Ha? Clownfish ni memang tak berguna. Beberapa pekerja pun tak mampu nak kawal. Tinggalkan kebun buah saya cepat. Kalau tak, saya takkan berlembut dengan awak. Hanya bergantung pada awak? Terutamanya awak. Kereta awak pun tak ada. Awak nak lawan saya dengan apa? Walaupun tak ada gadget, saya tetap akan halang awak. Saya ialah Jungle Agent. Saya takkan mengalah dengan mudah. Betul ke? Mari tunjukkan keupayaan awak yang sebenar. Serang! Ih! Hei, Puteri Rotan, cepat elok! Apa? Sebab kuasa tak cukup ke? Rasakan sekarang. 100,000 voltan! Alamak, Puteri Rotan, hati-hati! Ha? Saya tak percaya. Mungkin ke sebab... Awak ni makhluk apa? Jauhkan diri dari saya. Betul tekan saya. Puteri Rotan adalah sejenis tumbuhan. Tumbuhan takkan alihkan elektrik. Kuasa peti awak tu langsung tak berguna untuk diri saya lah. Baiklah. Kuasa petir bukan satu-satunya senjata saya. Askar. Tangkap Puteri Rotan untuk saya sekarang. Tolong! Jangan datang dekat! Jangan tangkap! Puteri Rotan, saya akan tolong awak! Jangan haraplah. Peti ni memang menghalang saya loh. Tumbuhan saya tak takut pada elektrik. Awak gunakannya. Ia berkesanlah. Profesor Tenzing, nampaknya awak dah tak ada jalan lain. Betul ke? Rasul, macam mana sekarang? Ha? Alamak, habis bateri. Rupa-rupanya mesin tu adalah sumber kuasa utama. Jadi, kita cuma kena musnahkan mesin tu je. Cepat balik dan sambung kerja awak sekarang. Puteri Rotan, saya perlu senjata yang bukan konduktif. Ini adalah senjata tumbuhan saya yang paling keras dan paling tahan. Sarung tangan durian. Tak, ini tak mungkin. 100,000 voltan. Rakun, awak boleh buat. Apa? Tak, berhentilah. Nampaknya mereka dah berjaya. Jungle Agent ni memang tak guna. Saya takkan lupakan kejadian ni.
Arwah saya dah kembali macam biasa. Disebabkan awak semua tolong saya, biar saya belanja awak semua makan hari ni ya. Wah! Awak berdua ni lapar betul ya. Nampaknya mereka memang serius masa tengah buat kerja. Buah-buahan kucing lautan memang sedap betul lah. Betul tu.